Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ha, gempa bumi bakal berlaku lah dalam Perikatan Nasional lah. Perbuatan penggunaan logo Perikatan Nasional sudah masuk final lah, macam World Cup punya final. Kemungkinan pada 16 atau 18 lah, sebelum penamaan calon 21 hari bulan tu, dia orang kena settle ini hal lah. So siapa yang boleh berjaya kontrol penggunaan nama Perikatan Nasional, saya bagi sedikit kupasan lah. Saya punya analisis. Okay, PAS dalam dia punya sistem pengundian Perikatan Nasional, PAS ada 8 undi lah. Tapi kalau dia pengurusi, dia tak boleh, pengurusi tak boleh undi. So dia ada 7 undi. Okay, MIPP ada 3, Gerakan ada 3, Bersatu ada 6. Semalam pelancaran itu parti Wawasan tu, dengan Presiden PAS semua ada dekat sana. Presiden Gerakan pun sudah pergi sana. So kalau Presiden Gerakan sudah pergi sana, so Gerakan punya 3 undi campur dengan PAS punya 7 sudah 10 undi. So Bersatu akan kalah. And Perikatan milik itu PAS dan Parti Wawasan dan Gerakan lah. MIPP dia punya kes mahkamah sedang berjalan. Saya dipahamkan lah, kemungkinan besar satu berita mengejut akan berlaku. And kepimpinan baru tu pun align tu Hamzah punya group lah. So looks like Bersatu is screwed. Sudah kena liwat oleh rakan-rakan dia orang lah. Ini saya punya analisis lah. So tunggu dan lihat dalam beberapa hari ini. And saya yakin dan percaya apa yang saya cakap ni akan berlaku lah. Perikatan Nasional akan jadi milik kepimpinan itu geng Hamzah lah, dengan Presiden PAS tu akan jadi milik dia orang. So Bersatu tak boleh pakai ini logo lagi lah, by end sebelum 21 lah. So I wish good luck pada semua orang. Itu sajalah. Thank you. Bye bye.